Saya pernah terfikir sebagai seorang penganjur cukup lama, cukup konsisten. Daripada tahun 1957 saya cukup yakin dan percaya ianya bermula bukan sebesar ini. Permulaannya sedikit demi sedikit, penambahbaikan dibuat demi penambahbaikan agar ia menjadi sehebat ini. Mungkinkah penganjuran kali ke-140 lebih bermakna ataupun lebih hebat? Sudah pasti, insya-Allah. Dan saya terfikir, adakah mungkin suatu hari saya dan pasukan boleh jadi penganjur event sehebat ini? InsyaAllah, we will bring Malaysia to the first place in the top of the world. Amin. Kita anjurkan, kita reka satu event, kita anjurkan, kita jadikan event itu event keramat, dan kita create satu event yang bakal menjadi event tradisi. Bukan sahaja bermanfaat buat kita di sekitar, malah negara Malaysia dan juga masyarakat dunia. Amin ya rabbal alamin. Mohon doa dan sokongan daripada semua tuan-puan sekalian agar kita dapat jayakan satu event yang boleh memberi manfaat pada lebih ramai orang dekat luar sana. Event apa agak-agaknya? Tolong komen dan bagi idea saya dekat sini. We will make the best event management in the world. Jumpa anda semua di next video, and jangan lupa komen dan share apa yang korang nak untuk kami anjur pada next event.